baru nak balik. Gelap tau. Tak ada orang. Let's go back everyone. Cuba tengok, klinik pun dah tutup. Dia open tapi dia macam gelap sebab save cost. So let's go. Martin kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Seriously tinggal Martin je. Sekejap, saya takut ada anjing. Martin. Martin jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cari beranda. Masa sejuk. Tak. Bismillah. Dulu kan, korang rasa kita macam mana? Maksudnya kat universiti tu korang tengok kita macam apa? Perangai ke? Perangai macam sifat. Awak suka buat hal sendiri. Suka buat sendiri, okey. Awak bersosial. Tapi awak bersosial yang bukan macam ada geng. Faham tak? Awak just bersosial dengan semua orang. Lepas tu kalau awak sedih, awak seorang-seorang. Memang okey. Mana ada sedih kan? Tak ada. Tak pernah dapat kan? Sebab dia tak pernah tunjuk. Saya tak pernah tunjuk. Jarang Tapi saya sebab saya selalu serumah dengan jadi dia macam tahu aura dia kalau tengah sedih. Dia macam jangan ganggu dia. Walaupun awak tak tunjuk tapi dia boleh rasa tau aura dia tu. Sebab orang lain bila awak sedih. Faham. Walaupun awak tak tunjuk. Macam Mai kalau Mai bad mood ke Mai sedih orang akan nampak. Kan? Obvious. Faham. Itu dulu lah. Tapi sekarang nampak kita lain kan. Tak perasan sebab kita dah tak rapat kan. Kita just social media je lah. Kita punya nak tahu perkembangan semua. Saya rasa kan bangunan ni memang diinspirasikan pada coklat kot. Sebab dia punya bentuk ni macam petak-petak tu. Tingkap pun macam coklat. Tapi dia nak coklat tu. Maybe lah. Maybe dia nak buat macam British. Malaysia British. Ambil scenery. Dah. Tak sungguh. Dah bagi awak tadi. Wah, datang lagi.
Apa ni? Ni Terima kasih. tomato. Tomato. Lepas tu cili belada tu kan? Cili lada. Lepas tu ayam. Cendawan. Cendawan. Wah. Cendawan apa ni? Cendawan apa dah Nama dia Kak pun nak main buah. Dia tak nama dia tak tengok. Okey. Terima kasih. Dah bayar dah, tunjuk dah. Okay, thank you.